Subhanallah, Masya Allah, saya kira debaran semakin terasa. Apatah lagi kepada mereka yang insya-Allah bakal terbang bagi tahun ini, tahniah kami ucapkan. Dan insya-Allah pada siapa yang belum lagi ada rezeki dijemput, kita bersedia awal mudah-mudahan di mana saja kita kata orang tu melengkapkan perjalanan ilmu kita, itu sebagai langkah kita untuk menuju kepada jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah hari ini kita bersama dengan satu program khas dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji Manasik Haji. Hari ini memberi tumpuan kepada kesempurnaan manasik. Fahami rukun dan wajib haji. Ini kadang-kadang berlakunya kekeliruan. Yang mana nak buat dulu, kalau tertinggal bagaimana. Kadang kita tengok orang lain buat tu, kita buat yang macam ni, sah ke haji kita? Jadi kita tak nak buat ibadah dalam rasa yang was-was dan sebagainya. Kami nak pastikannya jelas. Hari ini kita bersama dengan dua orang panel yang kami bawakan khas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hashim Fahmi bin Haji Ahmad Syauqi, merupakan pengkursus ibadah haji Tanah Air Pekta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita bertemu lagi tahun lepas, kita dah bertemu di sini. Kita jumpa lagi hari ini. Kalau sebelum ini Ustaz di bahagian praktikal melontar dan sebagainya. Jangan risau tuan-tuan semua, kita akan buat praktikal juga. Nanti saya akan umumkan bila dan bagaimana. Dan kita juga tidak berdua saja, kita bertiga. Itu lebih baik. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Fakhrul Rizwan Osman yang di sana merupakan pengurus bimbingan haji Lembaga Tabung Haji. Walaupun kita jarak tapi kita masih lagi dekat Ustaz ya. Masih dekat insya-Allah. Ustaz akan menjawab segala persoalan di media sosial, khususnya di TikTok. Ya, jadi kepada tuan-tuan yang ada soalan yang barangkali tak dapat dinyatakan di sini, boleh nyatakan di TikTok. Pada tuan-tuan juga yang menonton mungkin di media sosial di lapangan yang lain, boleh kata orang tu rujuklah ke TikTok, tanya soalan dan tengok jawapan di situ. Sebab ada yang di platform lain kadang tanya soalan yang sama. Jadi saya bukan tak nak jawab. Jadi saya rasa lebih baik kita tumpukan kepada di lapangan TikTok. Boleh InsyaAllah. Terima kasih. Jadi kepada semua, Alhamdulillah kita nak beri tumpuan kepada tajuknya Fahami Rukun dan Wajib Haji. Tapi terlebih dahulu Ustaz, baiknya kalau kita rujuk pada surah Al-Hajj ayat 29. Maksudnya Bismillah dengan izin. Kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya. Dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah iaitu Kaabah yang tua sejarahnya itu. Pasti ada sebab kenapa Allah turunkan ayat ini buat kita sebagai satu panduan. Khususnya insya-Allah mudah-mudahan pada mereka yang bakal menunaikan ibadah haji untuk pelajaran kita hari ini. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Terima kasih Ustaz moderator kita. Masya-Allah. Okey. Ustaz Fakhrul dan semua pendengar yang sentiasa bersama mencintai redha Allah Taala, yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat terus bersama dengan TV Hijrah membincangkan mengenai manasik haji setiap pagi Rabu Ustaz di TV Al-Hijrah bersama dengan Lembaga Tabung Haji. Semua kita lebih dekat dengan Al-Quran, iaitu tadabbur hari ini, iaitu merenung firman Allah. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Taala supaya kita sentiasa mentadabbur Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita, memberi kefahaman kepada kita yang benar, Ustaz berikan kita ilmu yang bermanfaat, mudahkan kita mengamalkan ilmu dan semoga Allah menerima amal kita. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan. Kita bincang secara ringkas surah Al-Hajj. Okay, di mana surah Al-Hajj ayat 29 ini sebagaimana Ustaz telah pun memberi maksud tadi, adalah membincangkan fasa akhir ibadah haji sebenarnya pada dasarnya begitulah. Yang penuh dengan simbolik penyucian diri dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila disebutkan tentang manasik, Ustaz manasik ialah amalan-amalan haji dalam fiqh haji, iaitu rentetan amalan di dalamnya mengandungi rukun haji dan wajib haji yang Ustaz sebut tadilah. Iaitu itulah nama dia nusuk, amalan haji. Makna manasik sebenarnya ialah ibadah Ustaz. Macam kita sebut inna solati wa nusuki kan, wa mahyaya wa mamati, itu solatku dan ibadahku. Tetapi khusus dalam ibadah haji itu disebut manasik haji kerana di situ banyak ibadah-ibadah yang
dilaksanakan dalam rukun haji dan wajib-wajib haji. Ya. Yang kita sentuh ayat-ayat sebelum Ustaz, ayat 28, ayat 29, ayat 27 semua itulah dalam surah Al-Hajj dan beberapa surah yang banyak dalam Al-Quran insya-Allah. Dalam ayat ini ada satu perkataan iaitu tafathahum. Okey. Thummal yaqdu tafathahum. Tafas ni Ustaz, makna dia ialah dalam lughah ialah kekotoran. Okey, secara zahirnya para jemaah haji hendaklah menghabiskan, menyucikan kotoran-kotoran dalam masa menunaikan haji. Para ulama membahaskan berdasarkan rujukan hadis, pendapat lain ibadah haji itu akan diampuni dosa-dosanya. Itu maksudnya membuang dosa-dosa tadi. Ya, dan mengampunkan sudah pastilah minta ampun dengan Allah Taala dan dosa-dosa sesama manusia. Maksud akhir di sini yang saya sebut tadi ayat itu ialah kita dalam amalan-amalan rukun haji ialah berakhir dengan tahallul yang dinamakan tahallul awal dan tahallul tsani. Maka sempurnalah haji itu. Okey. Jadi dalam penyucian zahir dan batin ini arahan perintah Allah Taala untuk menghilangkan kekotoran merujuk kepada tindakan memotong rambut, mencukur, memotong kuku, tahallul. Selepas tahallul kita dah selepas tahallul awal itu ada 3 larangan lagi yang perlu dilaksanakan dan itulah namanya pembersihan fizikal dan juga pembersihan jiwa Ustaz. Begitulah juga ulama-ulama dalam tafsir Ibnu Katsir seperti Ali bin Abu Talha, Ibnu Abbas, Mujahid dan Atha menyebut tentang pembersihan jiwa dan juga di hujungnya itu adalah pembersihan kotoran-kotoran atau dosa-dosa tadilah. Okay, seterusnya wal yufu nuzurahum. Nuzurahum ni Malaysia ataupun Melayu guna perkataan satu perkataan nazar lah. Okay, nazar. Bernazar lah. Bernazar. Jadi menyempurnakan nazar-nazar semasa mengerjakan haji kerana masih berada tempat yang mulia di Mekah. Jadi ada jemaah dia datang ke Mekah, dia memang bernazar. Ketika haji tu dia bernazar. Ya, contoh dia nak puasa, okey. Anak dia lulus periksa, dia nak pergi haji besok, dia puasa 3 hari di Mekah. Itu kena selesaikan nazar itu. Sebab itu adalah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memilih kenapa di Mekah kerana itu adalah tempat yang paling baik, tempat yang mulia kan, dan paling tepatlah melaksanakan lagi pahala. Masya-Allah, itulah amal-amal yang mulia. Okey. Jadi selain daripada itu, bila kita dah berjanji dengan Allah Taala, itulah tanda ataupun melahirkan tanggungjawab dan juga integriti. Kan? Kejujuran kita orang lain tak tahu kita janji dengan Allah. Kan? Jadi dia itulah tanda integriti kepada melaksanakan setiap tanggungjawab yang dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah saya rujuk juga dalam Ibnu Katsir menyebutkan melaksanakan nazar-nazar itu seperti penyembelihan haiwan Ustaz. Okey, kita di sini alhamdulillah tabung haji dah pun sediakan satu apps apa tu nama dia? Tijari bukan Tijari ya. Di mana kita boleh bayar dam di situ dan kita boleh bayar korban di situ kan. Jadi sebelum kita pergi tu kita bayar dah siap-siap dah. Dah siap-siap. Haji akan laksanakan tanggungjawab. Jadi itu adalah janji kita dengan Allah Taala, kita bayar korban dan nanti korbannya akan dilaksanakan di sana, masya-Allah. Dan saya suka sangat ayat yang akhir ni Ustaz. Yatawafu bil baitil atiq. Masya-Allah. Setelah melaksanakan semua rukun wajib haji Ustaz, okey, di akhirnya itu ialah adanya tawaf. Tawaf Ustaz. Tawaf yang dimasukkan di sini ialah tawaf haji lah. Of course, tawaf mestilah tawaf rukun haji atau bertawaf ifadah dan juga tawaf wada'. Kita bila nak meninggalkan Makkah selepas menunaikan haji, Rasulullah perintahkan kita untuk melaksanakan tawaf wada'. Kemuncak pengabdian inilah Ustaz, iaitu tawaf di sekeliling Baitullah
al-atiq. Apa itu al-atiq? Rumah yang tua. Apa itu rumah yang tua? Rumah yang bangunan atau pembinaan yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan juga Nabi Ismail, di mana merupakan simbolik penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Gelaran Al-Atiq ini memberi isyarat kepada Kaabah adalah tempat yang bebas daripada penguasaan manusia. Sebab dulu bila tengok sejarah zaman Quraisy, bila nak membebaskan hamba, dia buat di Kaabah. Zaman dulu. Itulah dulu sejarahnya. Kemudian kalau kita lihat ketika tahun lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu peristiwa di mana penguasa Yaman Abrahah cuba menjatuhkan Kaabah, cuba menguasai Kaabah. Tapi Allah Taala Maha berkuasa, tiada seorang pun penguasa di dunia ini berjaya menguasai Kaabah. Masya-Allah. Allah lindungi. Begitulah hebatnya Kaabah ini. Atiq tadi itu. Atiq itu ialah boleh diambil dari perkataan muqtaq. Muqtaq itu ialah yang merdeka. Jadi pendapat yang serupa diriwayatkan daripada Malik. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua, iaitu Baitullahil Haram. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Mujahid ada berkata iaitu tawaf wajib pada hari raya penyembelihan. Maknanya 10 Zulhijjah. Sebab itu kalau kita lihat ramai yang mengambil pendapat ini, mereka pada lepas Muzdalifah mereka berpusu-pusu pergi ke Kaabah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan bergunting. Nanti kita akan cerita tentang bagaimana ada yang pergi ke Mekah dulu, bagaimana ada yang pergi ke Mina dulu terus kan. Bagaimana boleh ke tidak. Memang itu adalah salah manasik haji yang disusun, boleh dilaksanakan begitu. Jadi dalam tafsir Al-Katsir tadi, dalam As-Sahihain, Sahihain maknanya Bukhari dan Muslim, manusia diperintahkan untuk menjadikan akhir perjanjian mereka dalam meninggalkan Makkah adalah tawaf wada' tadilah. Kan? Rukun haji dah selesaikan dan dia melaksanakan tawaf wada'. Jadi untuk itu Ibnu Hatim meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas berkata, tatkala ayat ini turun, wal yatawafu bil Baitil Atiq ini, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua ini. Atiq itu yang tua tadi. Rasulullah tawaf di belakang, di luar Kaabah. Semasa Rasulullah tawaf, Kaabah dah jadi 4 segi. Dulu sebelum itu Kaabah dia macam 4 segi lepas tu lonjong. Dia lonjong. Bila dipotong, di situ ada jumpa ada apa? Hijr Ismail. Jadi orang tawaf atau jemaah yang tawaf, dia tak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail. Sebab siapa yang masuk ke dalam Hijr Ismail atau antara Kaabah dengan Hijr Ismail, itu maknanya dia dikira tawaf dalam Kaabah. Hijr Ismail dikira di kawasan Kaabah. Hijr Ismail itu adalah sebahagian daripada Kaabah. Sebab sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Sayyidina Aisyah bertanya, saya nak solat dalam Kaabah, lebih kurang maksud begitu. Rasulullah kata, solatlah di Hijr Ismail. Kerana Hijr Ismail adalah sebahagian daripada Kaabah. Kaummu yang memotongnya itu lebih kurang itulah. Kan? Jadi begitulah. Begitulah cerita mengenai atau bermaksud Al-Atiq dari itu, di mana Kaabah adalah binaan yang tua. Dan akhirnya Ustaz, ketertiban. Dalam rukun haji itu ada namanya tertib pada kebanyakan rukun. Nanti kita bincang. Urutan dalam ayat ini selepas penyembelihan korban, kemudian membersihkan diri, semua cukup semua tadi kan. Mengajar umat Islam tentang kepentingan disiplin dan mengikut peraturan. Itu penting. Itulah. Begitulah rukun kan, rukun wajib, dan pergerakan-gerakan itu kena tertib, kena ikut tertib dan juga disiplin. Jadi nanti kita akan sentuh Ustaz dalam rukun haji dan wajib haji ini 652 Ustaz. Ingat nombor tu.
6652 sila dial sekarang tapi tekan-tekan tak dapat. 6652 tu Ustaz. Ya. Apa saya masukkan? 6 ialah rukun haji, 6 wajib haji, 5 rukun umrah, 2 wajib umrah. Tu dia satu formula yang cukup. Jemaah haji mesti ingat yang ini Ustaz. 6652 sebab kena buat semua. Kena buat semua. Kalau tak dapat laksanakan semua ni maka berlaku kekurangan lah. Ya, faham. Kan? Tu kita tak mahu tu kita nak pulang dengan haji mabrur. Ya, alhamdulillah. Itu antara asbab musababnya tabung haji tampil untuk memantapkan lagi keilmuan dalam menyempurnakan ibadat haji. Dan alhamdulillah jangan risau. Ni asyik dengan teori je, teori pun penting, sama penting dengan praktikal. Insya-Allah pada minggu depan kita akan cuba ikhtiarkan. Kita akan buat, kita akan bawakan ke pentas ini ilmu-ilmu secara praktikalnya. Praktikal, betul. Yang nak pakai ihram, yang nak melontar ke mana, semua kita tunjuk. Jangan risau, insya-Allah, sabar, ikut SOP-nya. Tapi yang paling penting sekali kena faham yang ini dulu. Jadi Ustaz, biasanya kalau kata bab teori ni, orang kurang nak berikan perhatian, dia tak sabar nak tunggu praktikal kan. Jadi kurang sikit ngantuk lah katanya. Tapi ini sangat penting, kena berikan tumpuan kepada mereka yang nak bertanya, sila tanyakan sekarang, insya-Allah nanti waktu berehat kita akan ajukan kepada Ustaz Fakul kita yang sedang pun bersedia di sana, insya-Allah. Sebelum itu mungkin Ustaz, sebelum kita pergi pengkhususan antara nak membezakan wajib haji dengan rukun haji ni, kita nak fahamkan secara asasnya, nak kita fahamkan apa dia itu rukun dan wajib haji. Apa yang kita nak beri tumpuan ataupun kita nak fahamkan contohnya kita nak fahamkan kalau tertinggal yang ini sah tak haji kita. Nak fahamkan yang macam tu dan membezakannya dengan umrah pula. Mungkin Ustaz boleh bantu kita berikan penjelasannya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Rukun haji ni ataupun rukun umrah sekali lah. Rukun, bila sebut rukun ni mesti buat Ustaz. Baik. Mesti buat. Kalau tak buat, tak dapat haji, tak dapat umrah. Tu kita tak nak tu. Bukan itu sahaja. Yang bahayanya ataupun yang kurangnya di situ ialah kita masih dalam keadaan berihram. Kalau kita masih lagi dalam pantang larang tu. Dia tak ada pantang Ustaz sekarang. Ya. Dia larangan ihram aja. Okey, baik. Itu bahaya tu. Tu salah. Jadi dalam keadaan larangan ihram. Okey, tawaf tak sempurna. Ini tawaf tu ada syarat-syarat dia. Ya. Kalau tawaf tak sempurna, tak dapat selesai rukun haji. Sa'i tak sempurna, tak dapat selesai rukun haji. Saya minta maaf, saya nak mencelah ni tanya. Maksudnya sudahlah haji tu dan umrah tu tidak sempurna. Adakah kita akan membawa dosa itu sampai selagi tak sempurnakan tu? Of course, Ustaz. Allah Ta'ala dah syariatkan kita apabila nak buat haji, mestilah kita laksanakan 6 tadi. Ya. Okey, niatnya mesti sempurna, tawafnya mesti sempurna, wukufnya mesti sempurna, sa'inya mesti sempurna. Okey, guntingnya juga mesti sempurna. Sempurna semua itu, itulah melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak nak laksanakan rukun haji, tak nak laksanakan wajib haji, maka telah melanggar perintah atau syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam wajib haji juga, kalau sengaja meninggalkan wajib haji, berdosa Ustaz. Beri perhatian ya tuan-tuan, sebab tu penting sangat. Tolong ambil nota, tolong catat, tolong panjang-panjang kongsikan kepada mak ayah abang kali yang tak sempat lagi nak menonton ini. Tolong pesan, mak tengok sekarang, mak cepat. Pesan begitu ya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak beri tumpuan supaya kita ni jelas. InsyaAllah saya ringkas ni perbezaan yang tadi yang kita nyatakan antara wajib dan rukun haji serta umrahnya. Baik. Rukun haji dan wajib haji, di dalam tu ada istilah namanya ibadah masyair. Tapi umrah kenapa jadi 52? 52. Kan? Tadi 66, rukun haji 6, wajib haji 6. Tetapi kenapa umrah jadi 52? Cuba lihat kat situ. Dalam umrah tolak satu, iaitu wukuf. Wukuf itu ialah ibadah di masyair, ibadah di Arafah. Maka umrah tak ada. Tak ada wukuf. Jadi dalam rukun tolak. Baik. Manakala yang wajib haji ada 6. Dua saja yang bersamaan dengan haji, iaitu niat di miqat dan juga meninggalkan larangan ihram. Baik. Berikutnya dalam haji ialah mabit di Muzdalifah, melontar kubra, mabit di Mina di malam-malam 13 tu, kemudian mabit di melontar ke 3 hari. Itu tak ada dalam umrah. Itulah bezanya di antara rukun haji, wajib haji dan rukun umrah dan wajib umrah. Masya-Allah, itu membezakan dengan jelas lagi ketara ya. Nanti insya-Allah saya kira ramai juga yang sedang ataupun tu buat rujukan semula. Dan Ustaz, sekiranya kita tak ambil berat sangatlah tentang rukun haji, wajib haji ni dan tak lakukannya dengan sempurna.
apa kesan dia kepada ibadah kita tu? Kita nak fahamkan yang itu. Sebagaimana saya sebut tadi Ustaz, apabila kita tidak melaksanakan rukun haji dengan sempurna, kita tak dapat haji Ustaz. Rasulullah pernah bersabda, haji itu Arafah. Haji itu Arafah. Kalau kita tak dapat berwukuf di Arafah, tak dapat haji. Itu salah satu perkara yang penting sangat. Sebab itu jemaah yang sakit, kita sebelum ini kita bawa safari, kita panggil wukuf safari. Bas safari nama. Bas safari. Baik. Kan. Itu dululah. Wallahu alam sekarang ni itu dah tak ada dah. Dah tak ada. Jadi pentingnya wukuf itu di Arafah walaupun jemaah itu dalam keadaan sakit dalam buat mesti dibawa ke sana supaya tahu dia sedang berwukuf. Semoga tahun ini kerajaan Saudi dapatlah buat sesuatu yang terbaik untuk mereka. Okey. Begitu juga macam saya sebut tadi, kalau rukun syarat-syarat dalam tawaf tak dilaksanakan, okey, maka pelaksanaan haji tadi tidak selesai. Bila tidak selesai, maka tak dapat haji lah. Begitu dengan sa'i, bukan wukuf saja. Tawaf tadi tak selesai, sa'i tadi tak selesai. Gunting pun digunting 2 helai je Ustaz. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Dia memang gaba-gaba dia gunting. Gunting. Lepas tu kena tengoklah kan. Satu lagi tak boleh gunting kat tangan Ustaz. Walaupun ada bulu. Macam kita janggut je. Saya janggut lagi cantik. Saya janggut tak cantik. Ambil janggut 3 helai. Tak boleh. Dia kena rambut lah. Mesti di rambut. Mesti rambut di kepala. Dia punya syarat. Kena dah lepas tu kan dah bercukur masa buat umrah, nak cari kat mana? Buat agak-agak itu kita buat. Kalau dah cukur dan betul-betul licin macam dahi dia tak ada Ustaz, itu buat syarat je, lalukan pisau je. Itu. Kita dengan yakinlah insya-Allah. Tapi kalau kita dah bercukur 2-3 hari biasanya dah tumbuh Ustaz. Anak rambut tu. Anak rambut. Kalau kita rasa sikit ada tajam tu. Ada tajam tu, maknanya dah ada. Ambil pisau cukup, potong sekurang-kurangnya 3 helai. Masya Allah. Jelas. Itu semua kita akan rangkumkan nanti dalam praktikal di ke depan hari. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Saya rasa bila kita berehat ada orang kena menyambung kerja. Ustaz Fakrul, sila menjawab segala persoalan di TikTok. InsyaAllah kami tinggalkan Ustaz dengan mereka-mereka yang menonton di TikTok. Kita akan kembali lagi lepas ini insyaAllah. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita teruskan lagi dalam mencari jawapan perbezaan dan pencerahan antara membezakan antara rukun haji dan juga wajib haji. Terima kasih sebanyaknya kepada Ustaz Fakrul menjawab soalan daripada rakan-rakan kita di TikTok. Teruskan carikan jawapan, insya-Allah kita sama-sama. Kata orang tu kalau kata keliru dan sebagainya tak jelas, tanya terus, tanya sekarang insya-Allah. Sementara panel-panel kita ada kat sini. Contoh macam Ustaz Hashim sini pengalaman daripada sejak tahun 2007 jadi tabung haji bawakan mereka yang ada pengalaman berkongsikan ilmu-ilmu yang sangat penting bab rukun dan juga wajib haji contohnya untuk hari ini. Jadi Ustaz, kita nak beri tumpuan kepada rukun haji terlebih dahulu. Boleh? Jadi tadi Ustaz dah bagi formula sifirnya 6652. InsyaAllah setakat tu hafal lagi lah. Belum lagi kita tengok yang kat dalam ni. Kadang ni dah hafal 6 kan, tiba-tiba kat sini ada 6 lagi. Dah keliru pula. Yang ini ada sama-sama, ada yang sama, contoh macam niat ihram, yang wajibnya pun ada niat ihram juga. Ini mana satu tadi kan? Jadi Ustaz bantu kita sama-sama apakah formula terbaik untuk kita faham satu, bukan sekadar hafal je. Faham betul-betul. Yang ini mana buat dulu, mana nak buat kemudian dan sebagainya. Bismillah Ustaz, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita bincang tadi, rukun haji ini mesti dilaksanakan. Kalau tak dilaksanakan, jemaah tak dapat haji dan juga dalam keadaan berihram selagi tidak bertahallul. Bila Ustaz bertanya tentang rukun haji, yang pertama ialah niat ihram di miqat. Kalau nak tanya apa beza dengan wajib haji, saya teruslah bercakap di sini, di mana niat ihram haji itu di hati Ustaz. Di hati. Baik. Sahaja nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dalam hati kena sebut sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Nanti kita tengok apa niat ihram di miqat tadi tu. Nanti kita sentuh dalam wajib haji. Baik. Kemudian jemaah akan ke Arafah untuk berwukuf. Akan berwukuf dan kemudian wukuf itu ialah
berada di bumi Arafah walaupun seketika, okey, mulai pada 9 Zulhijjah, pada mulai saat gelincir matahari hinggalah terbit fajar 10 Zulhijjah. Okey, bila sebut terbit fajar 10 Zulhijjah ini Ustaz, dia ada kaitan dengan niat tadi. Okey, untuk niat umrah dia bila-bila masa, tapi untuk niat haji dia mesti pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu bermula 1 Syawal hingga sama terbit fajar 10 Zulhijjah macam wukuf juga tadi. Okey. Jadi bila jemaah berniat pada 30 Ramadan tak sah Ustaz. Tak masuk lagi waktu bulan haji. Tak masuk waktu bulan haji. Belum sampai haul dia waktu sampai belum lagi. Tempohnya belum sampai. Bila lepas 1 Syawal baru boleh. Tapi jangan pula lepas 1 Syawal nanti Allahu akbar Allahu akbar. Aku nak niat haji. Nanti kena pakai ihram Ustaz sepanjang di Malaysia nanti. Tak kena juga Lepas tu kena ada ilmu ni. Jadi waktu bila kita nak niat, waktu kita nak mula bergerak ke Arafah. Mekah. Ke Mekah. Ke Mekah. Okey, ke Mekah. Kalau kita buat haji ifrad, haji qiran, haji tamattu' ini ada perbezaan dia. Okey, kalau jemaah ifrad bergerak ke Mekah, dia berniat di Qarnul Manazil dari Malaysia ataupun dari Madinah di Bir Ali. Itu ifrad niat haji. Tapi kalau tamattu' mereka niat umrah. Buat umrah dulu. Niat umrah sebab dia buat umrah dulu. Okey, sebagaimana tuan lepas dah bincangkan, di mana tamattu' itu ialah buat umrah dulu baru buat haji. Okey, qiran dia serentak. Jadi yang itu kena tahu. Niat di mana, nak niat bila, itu kena tahu. Sebab masanya tu tempohnya memang panjang, tetapi bila kita nak berniat. Okey. Kemudian kita wukuf, dan selepas wukuf ni yang kedua. Yang kedua. Tadi tu niat ihram tu haji tu pertama. Wukuf di kedua. Arafah. Okey. Baik. Yang ketiga tawaf kan? 3 tawaf, betul? Okey, tawaf. Tawaf ni bila pula Ustaz? Okey, tawaf ni tak boleh buat sampai saja Mekah, tak boleh buat tawaf haji. Kena wukuf dulu. Bila dia sampai Mekah, contoh ifrad, dia niat haji tadi kan. Dia dah berada dalam keadaan ihram haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dah sampai Mekah dalam ihram haji. Tapi dia tak boleh buat wukuf sebab belum sampai masa. Dia juga tak boleh buat tawaf sebab belum sampai masanya. Di mana masa tawaf itu ialah selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Kena catat sama ni. Jadi lepas tengah malam 10 Zulhijjah, maka dia tak boleh buat tawaf haji. Tetapi Allah Taala memberitahu kita, kalau kita nak sampai ke Mekah, kita mesti menghormati Kaabah dengan bertawaf. Jemaah tamattu' dia telah bawa tawaf umrah tadi dah menepati itu. Tapi oleh kerana di dalam ihram haji, dia tak dapat buat tawaf haji, maka dia buat tawaf kudum. Jadi lepas tawaf apa tadi? Sa'i. Dan bagi jemaah ifrad, bagi jemaah ifrad, apabila dia telah melaksanakan tawaf kudum tadi, diberi pilihan. Boleh buat sa'i selepas tawaf kudum ataupun selepas tawaf ifadah. Simpan dulu. Simpan dulu. Sebab itu yang kata dalam tertib pada kebanyakan rukun tadi itu, ada yang atas, ada yang bawah. Ada yang boleh dibuat dahulu, ada yang tak boleh. Ada yang terikat dengan waktu. Okey, nanti saya sentuh dalam tertib pada kebanyakan rukun. Jadi bila dah sa'i itu mesti dilaksanakan selepas tawaf ifadah atau tawaf rukun, atau bagi ifrad dan qiran selepas tawaf kudum boleh dibuat. Okey, kalau tak nak buat lepas tawaf kudum, boleh buat lepas tawaf ifadah ataupun tawaf rukun tadilah. Okey, itu sa'i. Lepas sa'i, gunting. Okey, gunting juga tak boleh buat semena-mena bila. Aku nak gunting lah bila-bila, tak boleh juga. Gunting mesti ada masa dia, sama juga dengan tawaf. Dan gunting itu ialah selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Sampai bila-bila lah. Selagi dia tak gunting, maka tidak menepati rukun, tidak menepati syarat-syarat tahallul. Baik. Kan? Jadi penghujungnya tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan rukun ini kita kena faham. Di mana semua ibadah, termasuklah haji, mesti dimulakan dengan
niat. Mesti dengan niat. Mulakan dengan niat. Okey. Yang kedua, tawaf dan gunting, okey, mesti dilaksanakan selepas wukuf. Sa'i sahaja yang boleh dibuat sebelum wukuf sebagai pilihan. Itu yang sekejap pusing ke sana kan. Kemudian baik. Semua dah ambil catat. Baik. Jadi macam mana kita nak ingat yang saya sebut tadi awal-awal tadi 6652 lah. 6652. Jadi bagaimana kita nak ingat 6 itu mestilah kita tahu macam saya sebut tadi dimulakan dengan niat. Semua perbuatan innamal a'malu binniyat. Semua amalan mesti dimulakan dengan niat. Solat ni apa semua dengan niat. Jadi haji begitu juga niat. Kena ingat yang itu. Okey, mesti niat. Okey, kemudian kita dalam haji juga kita perlu tahulah niat di mana. Berdasarkan pilihan nak buat haji yang mana tadi. Tamattu' ke, qiran ke, ifrad ke, dia kena tahu. Okey, dan mulai sekarang tuan-tuan dan puan-puan bakal jemaah haji kena tahu nak buat apa. Nak buat haji yang mana. Nanti baru kena tengok tarikh penerbangan juga. Tidak juga Ustaz. Sebenarnya bergantung kepada kita. Okey. Tarikh itu juga mempengaruhi lah. Tetapi tidak semestinya. Kalau dia memang berminat dengan ifrad, dia nak buat awal, bergantunglah. Cuma ihramnya dalam keadaan lebih lama, itu saja sebenarnya. Okey, kalau dia penerbangan akhir pun, kalau dia nak buat tamattu' pun tak ada masalah. Okey, tidak tabung haji tidak tetapkan. Siapa yang penerbangan akhir dia buat ifrad, siapa yang penerbangan awal buat tidak. Tabung haji tidak tetapkan. Okay, pilihan itu pilihan sendiri. Sebab itu tabung haji dah tetapkan kursus 13 minggu Ustaz. Lepas tu ada kursus intensif lagi. KIH. KIH. Lepas ni ada lagi kursus perdana pula. Maknanya jemaah haji memang perlu kena faham, dah kena rancang awal-awal. Ustaz, tak ada maknanya Ustaz. Sekiranya berdegar-degar semangat nak dapat haji mabrur, tapi kita tak memenuhi syariat manasik haji yang baik Ustaz. Tak kena. Tak kena Ustaz. Mestilah kita buat yang terbaik. Okey. Lakukan dosa dalam fusuk, iaitu fusuk. Firman Allah dan hadis yang menyatakan nak dapat mabrur tu jangan melakukan rafath, jangan melakukan fusuk, jangan melakukan jidal. Okey. Jadi dalam melaksanakan rukun haji tadi, gitulah Ustaz. Kita mesti buat yang terbaik sebab kita nak dapat haji mabrur tadi. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 ada menyebut al-hajju ashhur ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafata fala fusuqa wala jidala fil hajj. 3 Ustaz. Rafata, jangan rafat, jangan fusuk, jangan jidal. Okey, rafas tu apa? Berbuat dalam istilah lain tu hubungan suami isteri lah. Fasik ni buat tak baiklah, buat macam-macam kan, buat tak baik. Dan jidal, jangan bertengkar Ustaz. Okey, hadis Rasulullah pun ada sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth falam yafsuq raja'a min dhunubihi kayauma waladathu ummuhu." Macam dilahirkan oleh ibunya Ustaz. Kita baby lahir Ustaz, fresh, tak ada dosa Ustaz. Tapi syaratnya tak ada rafas, tak ada fusuk. Jadi kalau kita laksanakan rukun haji tadi, kena berhati-hatilah. Okey, niat yang sempurna, betul-betul lintaskan dalam hati. Okey, wukufnya bagaimana berada di sana, bila nak buat. Okey, apakah kita akan bergerak? Biasanya jemaah haji Malaysia ni akan bergerak dari Makkah ke Arafah lepas zuhur Ustaz, insya-Allah begitulah lebih kurang yang pertama kan. Jadi kita sampai di Arafah 8 hari bulan. Adakah dah mula wukuf? Belum. Kena ingat wukuf bermula pada 9 hari bulan selepas zuhur, gelincir matahari. Okey. Jadi apa nak buat dekat sana? Apa nak buat dekat Arafah kan? Dengan amalan-amalan sunatnya, dengan semua itulah. Okay, tapi ingat 3 perkara tu. Jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal.
Jadi cari pengertian dan maksudnya, insya-Allah. Jidalnya tu Ustaz jangan membawang Ustaz senang Jangan sebut. membawang, jangan nak membengking kan. Duduk Benda baca kena Quran sikit pun dia nak Ustaz. melenting kan. Masya Itu kita Allah. kena berhati-hatilah ya, jaga akhlak kita. Itu je perkara yang boleh merosakkan ibadah haji. Na'udzubillah min zalik. Jadi mungkin Ustaz juga kita nak fahamkan yang ini kita dengar secara teori lah, kita panggil on Ya, paper. ya, on paper. Situasi sebenarnya macam mana perjalanan di bawah kelolaan tabung haji ini sebenarnya macam mana untuk pengurusan, sebab kita ramai. Jadi sebab apa saya kira tabung haji ni mengambil banyak faktor. Dia tak boleh saya nak buat macam ni ikut dia seorang dua orang je, tak. Tabung haji akan perlu buat keputusan untuk kebaikan semua. Jadi apa antara situasi sebenar yang tabung haji akan laksanakan? Nanti yang buat pengurusan tu naik bas macam mana, bila bas ni jalan tu pengurusan tabung haji lah jawab Ustaz. Baik. Tapi yang peringkat kami ni, yang peringkat Pehta Ustaz. Kalau di tanah Mekah, air, kalau kami dihantar ke Mekah atau bertugas di sana dipanggil Pehta Ustaz. Tukar status, pehtas. Pekta kepada Pehtas, pembimbing ibadah haji tanah Tanah suci. Di sini pekta. Apa tugas kami di sana Ustaz? Kami akan memberi penerangan lagi Ustaz. Ulang kaji Ustaz. Ya. Ulang. Jadi perkara yang pernah berlaku ialah jemaah terlupa niat. Allah Rabbi ya Karim. Terlupa niat di miqat. Kalau haji Agak tertidur. bukan tidur Ustaz, dia terlupa, dia naik sibuk. Macam saya sebut tadi, bila berada di sana Ustaz, kita kena tenang Ustaz, relax. Sepenuh-penuhnya relax. Sepenuh-penuhnya. Maksud saya tu kena tenang. Jiwa kena tenang. Jiwa tenang Ustaz. Kalau orang naik bas jangan kabut, kita pun nak naik bas juga. Tunggu giliran. Faham. Okey, tunggu giliran. Jadi kami akan tentukan Ustaz. Kami akan tahan. Okey, sebab tu kami nak naik bas kan kami tahan. Dah niat haji, dah niat aja. Dah niat haji, dah niat aja. Niat sekarang. Kami ingatkan saja. Okey. Tetapi terlepas juga yang kami ingatkan orang A, yang B kat sana, dia masuk. Dia masuk pintu belakang. Dia bukan masuklah, dia ramai-ramai kan. Jadi bila kelang kabut begitulah kadang-kadang terlepas untuk niat. Jadi terlepas rukun haji tu nanti. Kalau dia terlepas niat, boleh tak niat di Arafah Ustaz? Agak-agak lah kalau pada pandangan Ustaz, boleh tak niat di Arafah? Tak boleh. Okey, sebenarnya dia boleh niat di Arafah, tetapi ada syarat dia. syarat kalau tidak niat di miqat tadi, dia boleh niat di Arafah tapi dia kena dam Ustaz. Sebab tidak berniat di miqat. Itu yang kena jaga tu. Itu yang kita kena tahu. Jadi kita kena tahu bagaimana kalau begini keadaannya macam mana. Begini keadaannya macam mana. Itu penting kena ada ilmu. Betul. Dia sibuk dengan beg, sibuk dengan isteri, nanti isteri belum sampai, bagnya dah sampai, semua itulah dia terlupa tu. Itu terlupa. Okey. Begitu juga dengan di Arafah. Okey, Arafah kebetulan alhamdulillah tak terlepas Ustaz sebab sampai awal-awal. Okey, bila ustaz dah bekerja khutbah, dia duduk tu dah dapat dah wukuf, tak ada masalah. Tentang wukuf tak ada masalah tentang selesai rukun maksudnya rukun haji yang kedua tu wukuf Arafah. Itu selesai. Selesai. Dia biasanya yang ketika tawaf Ustaz. Okey. Rukun haji bergunting pun tak ada masalah. Sebab praktikal yang sangat mudah lah. Okey. Cuma tawaf tu maksudnya dia kena jaga sebab ketika orang ramai Ustaz. Okey, orang ramai syarat-syaratnya mesti jaga bahu. Dan berjalan ke hadapan, jaga bahu tu. Iaitu jemaah ni kadang-kadang mencari pasangan ke apa ke. Faham. Dia terlepas. Itu. Saya baru dihubungi oleh seorang jemaah. Ustaz, bagaimana umrah isteri saya? Waktu dia pergi umrah, dia dalam haid. Dia tak buat umrah. Baik. Balik ke Malaysia dalam keadaan ihram. Dia kata dia tak tahu. Dia kata tak tahu tu maknanya tak ada ilmu Ustaz. Sebab itulah saya ulang sekali lagi. Okey, lepas ini kalau ada kursus-kursus hadirilah.
Tolong hadir. Tolonglah hadir. Tolonglah tonton di TV Al-Hijrah yang dibawakan oleh tabung haji setiap hari Rabu pukul 7 pagi. Tolonglah tengok semula siaran di TikTok. Tolonglah sertai kursus-kursus. Saya rasa kalau tabung haji buat kursus, ya Allah, kursus, saya dengar ada kursus biasa, ada kursus intensif, ada Percuma, ada kursus dana lagi. Dana lagi. Apa lagi yang tabung haji tak buat? Tuan-tuan, semua dah terhidang, tinggal kita je lah. Kalau kata alasan tak ada ilmu, tak tahu tu, saya kira itu dah atas diri sendiri lah ya. Maksudnya ikhtiar daripada usaha daripada tabung haji itu dah buat sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan, tolong kongsikan. Kita berharap bahawasanya mungkin kita tak boleh ingat semua, tapi sebab itulah kita kena ulang siar, belajar lagi dan lagi, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi Ustaz, apa antara kita nak fahami juga antara yang lain, tadi tawaf itu cabaran dia, sa'i ada tak cabaran-cabaran dia? Menyempurnakan rukun. Dia tidak seperti tawaf. Tawaf dia mesti membahukan Disiplin menjaga itu dia tu kemudian dalam keadaan berwuduk. Okey, itu kena jaga, yang itu utamalah. Dan yang tak ada najis, tak ada apa tu, dan jaga kekaniat tu pun kena jaga. Sa'i dia oleh kerana perjalanannya ulang alik, dia tak ada menjaga bahu, boleh berjalan undur ke, nak sengit ke jalan pun tak ada masalah. Okey. Dia tak ada masalah. Dan ada juga jemaah dia selalu bertanya, "Ustaz, kami penat. Boleh tak berhenti?" Boleh, tak ada masalah. Okey. Cuma bila berhenti dalam sunat-sunat sa'i itu ada perkataan mualat. Mualat itu berterusan. Jangan terputus pula. Jangan terputus. Tapi kalau berhenti boleh, tapi tak dapat sunat mualat. Okey. Dibuat secara berterusan. Dia penat kan? Dah bertawaf tadi 7 pusingan, kemudian terus sa'i 7 ulang alik, penat. Memang penat, Ustaz. Faham. Okey. Itu yang saya kata tadi, kena mental kena bersedia, fizikal kena bersedia. Okey, daripada sekarang ni cubalah. Cubalah. Keliling taman. Fahami tu betul satu 24 jam tu, Ustaz. 24 jam ni kena faham betul-betul apa yang berlaku di sana nanti. Berbeza Malaysia dengan di sana, keadaannya sangat berbeza. Jadi jangan mudahlah. Ambil mudah. Okey, yang penting apabila pilih tamatuk ke ifrad ke qiran tadi, kita tahu bila niatnya dan kita tahu bagaimana nak laksanakan daripada perkara itu. Sebab itulah dalam melaksanakan haji ini kita kena apa Ustaz? Saya kata ulang kaji. Tengok lagi, belajar lagi. Okey, kalau pergi suami isteri itu berdialog, soal jawab, Q&A. Ini maksudnya apa? Ini kalau macam ni jadi macam mana? Bila isteri suami tak boleh jawab, tak ada jawapan, Ustaz, carilah pekta. Rujuklah tabung haji lah lantik kami ni, cari kami. Baik, insya-Allah. Tanya kami, insya-Allah. Kami akan cuba leraikan masalah-masalah tu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Duduk depan cermin tanya. Kalau tak dapat jawab, apa macam ni? Blok. Berhenti kan, tak tahu. Cari jawapan. Kalau tak jumpa juga jawapan, tanya di TikTok sekarang. Sebab Ustaz Fakhrul bersedia untuk jawab soalan anda. Sebab kita akan berehat seketika. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan adalah kefahaman. Kita bawa diri kita menjadi tetamu Allah, menyempurnakan ibadah haji itu dengan ilmu, bukan jadi ikut-ikutan. Tak apalah, nanti suami saya uruskan semua. Kita bergantung harap bersandar kepada suami. Tapi takdir Allah, barangkali suami barangkali tak sihat, uzur. Dah kita nak bawa diri kita masa kat Malaysia, tak nak berapa, berikan tumpuan. Tak kisahlah macam mana pun, pergi dengan pasangan ke, keluarga ke, anak ke, bila bab ilmu, penuhkan cawan kita, cawan keilmuan kita terlebih dahulu. Kita berehat seketika. Saya serahkan sesi bersoal jawab di TikTok ini kepada Ustaz Fakhrul dan kita akan kembali lepas ini, insya-Allah, untuk memberi perincian terhadap wajib haji pula, insya-Allah. Ramai nanti senyum lebar sebab apa? Soalan anda dah terjawab kan. Ustaz Fakhrul dah jawab tadi di TikTok, insya-Allah. Ada yang tanya tadi, saya nampak di Facebook. Saya nak tanya soalan kat mana? Kat TikTok Hajah, insya-Allah nanti Ustaz Fakhrul akan sambung jawapannya selepas ini. Kita nak beri tumpuan kepada wajib haji pula. Tadi rukunnya kita dah faham, ada 6, ada tertibnya, ada yang terikat dengan waktu. Jadi kena ikutlah ya. Yang ini kena ada 9 Zulhijjah baru boleh buat tawaf haji, tawaf kudum dan sebagainya, kena faham yang bab itu. Kemudian yang wajib haji ni apa pula membezakan dengan rukun? Kalau tertinggal bagaimana? Adakah perlu yang mana satu yang kena dam dan tidak dam dan sebagainya? Mungkin Ustaz boleh jelaskan, bantu kita Ustaz. Alhamdulillah.
Terima kasih Ustaz. Kita dalam melaksanakan haji ini, okey, saya suka jemaah fokus dan faham mengenai masa-masa itu Ustaz. Tempoh waktu tadi yang kita nyatakan. Masa-masa setiap masa-masa setiap amalan tu ada masa tu Ustaz. Baik. Ada tempoh dia, ada bila bermula, bila berakhir. Itu kena faham. Yang itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita mental tak sedia tadi, kita kalang kabut. Kalang kabut Ustaz. Ya. Kalang kabut. Kita Itu takut yang kita takut. takut. Kita nak sempurna tapi Nak sampai sempurna jadi rasa tapi takut. jadi itu sebab kurang faham. Ya, baik. Kurang difahami betul-betul. Jadi jemaah kena faham betul-betul. Okey, tentang rukun haji, tentang wajib haji. Kita bincang wajib haji, ada 6 tadi saya. Wajib haji yang pertama ialah niat ihram di miqat. Okey. Bila sebut niat ihram di miqat, okey. Tadi niat ihram haji di dalam hati, lintaskan di hati. Tapi niat ihram di miqat semua sama ya Ustaz. Lafaznya sama, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tetapi untuk memenuhi wajib haji yang pertama tadi itu, badan kita. Badan kita kenapa? Badan kita mesti berada di mikot Zat. Atau sebelum mikot atau sebelum, tak boleh melepasi. Ya, tadi kena dam tadi. Ya, dia boleh melepasi tapi kena dam. Okey. Jadi kalau dia ambil buat tamattu' Ustaz tamattu' umrah dulu baru berhaji. Okey. Maka ketika dia buat tamattu', dia masuk ke Mekah dengan niat umrah. Baik. Okey, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Okey. Jadi waktu dia niat tadi tu, dia dari mana? Kalau dia dari Malaysia, okey, dari KLIA terus sampai ke Jeddah, maka mikotnya Qarnul Manazil. Dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang. Dia tanya Qarnul Manazil tu kat mana? Dalam kapal terbang lah kita dah kena niat. Kita Qarnul Manazil bukan dalam kapal terbang Ustaz. Qarnul Manazil berdarat Ustaz. Maksudnya dia berniat dalam kapal terbang. Tapi landing dulu niat. Jadi dia di udara Qarnul Manazil. Ya. Sebelum atau nanti pramugari akan sebutlah. Biasanya gitulah Ustaz, biasanya kan. Ya. Okey, tuan-tuan puan kita dah sampai hampir di mikot, siapa yang berhajat nak pergi haji, buat haji atau umrah bolehlah berniat sekarang. Niatlah tu. Niatlah. Itu niat. Baik. Apa nak buat tu tadi? Ya. Kalau tamattu umrah, kalau ifrad haji, kalau qiran haji dan umrah. Tu faham dia. Okey, faham. Dan kalau kita terus daripada Malaysia ke Madinah, tak payah berniat Ustaz. Ya. Sampai Madinah dulu. Sampai Madinah dulu. Relax kat Madinah dulu 2-3 hari kan. Ziarah baginda semua, ziarah Quba, masjid semua. Dan nanti kita akan diberi penerangan, taklimat untuk bergerak ke Mekah. Baik. Ketika bergerak ke Mekah, kita akan niat 3 lah. Ya, okey. Kalau tamattu umrah, kalau ifrad haji, kalau qiran haji dan umrah. Di mana? Niatnya di mana? Di Bir Ali. Maknanya badan kita itu sama ada sebelum di Bir Ali ataupun di Bir Ali. Betul sentuh Bir Ali tu. Baru kita boleh niat. Jadi kena ingat tu, kita kena tahu. Ya. Kalau tak tahu mana Bir Ali ni, kena tanya. Kena tanya. Tapi insya-Allah tabung haji atau InsyaAllah memang akan bagi taklimat. Memang bagi pesan. Niat sekarang. Niat sekarang. Baik, insya-Allah. Dan kebanyakannya walaupun dah niat di Bir Ali Ustaz, masuk bas diberingatkan lagi. Dah niat belum tadi sebelum kita bergerak ni kena niat. Lagi sekali Itu maksud niat ihram di miqat. Okey. Yang kedua apa tu? Mabit di Muzdalifah. Yang ketiga. Okey, yang kedua larangan. Meninggalkan larangan ihram. Ada 13 larangan ihram. Okey. 13 larangan ihram ini mesti ditinggalkan selepas niat. Baik. Selepas niat tu automatik mesti tinggalkan larangan ihram. Lelaki tak boleh tutup kepala, lelaki tak boleh pakai pakaian bersarung, perempuan tak boleh tutup muka, lelaki dan perempuan tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh berwangi-wangian, tak boleh pakai minyak rambut di kepala ataupun di janggut. Okey. Kemudian tak boleh potong kuku, tak boleh rosakkan kuku, tak boleh gunting rambut, okey. Tak boleh buru binatang, tak boleh rosakkan pokok, okey. Dan yang penting saya nak ingatkan di sini, pendahuluan jimat tu kena jaga. Baik.
Okey, tu duduk sebelah-sebelah dengan suami isteri tu, lepas niat kena diam, kena banyakkan zikir, banyakkan selawat, banyakkan baca Quran atau apa-apalah. Tumpuan kepada ibadah supaya kita tidak leka dengan nak pegang tangan isteri ke apa ke semua tu kan. Walaupun benda tu nampak mudah tapi kena jaga. Baik. Okey, pegang tangan syok saja. Dam Ustaz. Oh, dam Itu kena dam. Okey. Maklum. Jadi itu larangan-larangan ihram termasuklah jimat dan juga nikah kahwin. Okey. 13 larangan itu kena jagalah sepanjang berada di dalam ihram. Apa itu ihram? Ialah bermula niat sampailah tahallul, itu ihram. Okey, bila kita dah niat haji, maka ihram kita ihram haji. Kalau kita niat umrah, niat kita ihram kita ihram umrah. Kalau kita niat haji dan umrah, ihram kita haji dan umrah. Tengok pada jenis haji. Tengok pada jenis haji lah. Sebab tu kita ingatkan banyak kali. Ya. Haji jenis apa supaya nak kena dengan niatnya. Okey. Kemudian kita mabit di Muzdalifah. Okey, selepas kita Arafah mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah Ustaz juga ada masanya Ustaz. Ya. Okey, walaupun kita bergerak awal tapi kita mabit di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Maksudnya kalau ikutkan sini, kalau ikutkan dia punya timeline dan ikut Time tu aturannya, yang saya sebut tadi tu. Selepas kita wukuf lah. Wukuf itu pergerakan. Pergerakan kita lepas wukuf, okey, berada di Muzdalifah. Baik. Okey. Kemudian selepas tengah malam 10 Zulhijjah baru dapat mabit di Muzdalifah. Baru dikira syarat. Syarat tu. Kemudian kita akan pergi terus ke melontar jamrah kubra juga selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Itu harusnya. Tapi kita tak mesti. Jemaah Malaysia kan pergerakan beransur-ansur. Ya. Jadi bila beransur-ansur kita tak mesti 10 Zulhijjah itu kita melontar kubra, tidak. Bermulalah katanya. Bermulanya ialah tengah malam 10 Zulhijjah, tetapi pergerakan kita berdasarkan Trafik semasa. Bukan trafik Ustaz. Tabung haji tetapkan. Baik. Bila kita boleh melontar. Baik. Okey. Dan kita tidak digalakkan melontar pada waktu duha, kerana waktu duha itu diambil oleh jemaah daripada negara-negara lain yang tak sesuai kita bercampur dengan mereka. Sebab itu kita kena ikut susunan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Saudi dan juga tabung haji. Demi keselamatan jemaah. Okey, melontar kubra bawa 7 biji ajalah. Ya. Okey, melontar kubra sahaja. Okey. Kemudian yang kelima ialah mabit di Mina. Mabit ni apa Ustaz? Mabit ni ialah berada di bumi Mina waktu malam Ustaz. Nak tidur ke, nak bangun ke, nak berlari ke, nak mandi ke, nak minum ke, nak baca Quran ke. Janji di Mina. Yang janji malam itu berada di Mina. Bermula lebih separuh malam. Berapa jam anggaran tu lebih? 4 jam lebihlah 4 jam tu. Sebab tahun lepas 11.36 bermula. Tengah malam 10 Zulhijjah. Tahun lepas. Maksudnya dia pun ada tempoh waktu. Bukan kata malam pukul 10 nak pergi. Tak dikira lagi kan? Sebab dikira pada 10 malam. Mabit di Mina itu bermula maghrib dah Ustaz. Maghrib, okey. Bermula maghrib sampailah separuh tengah malam. Itu dapat dah. Dah dikira dah. Dah dikira dah. Baik. Mesti berada di Mina. Mesti di Mina. Jangan pula berada di sepadan ke tak boleh. Itu tak dah. boleh. Jadi malam 11, malam 12, malam 13. Okey, mabit di Mina. Itu kena tahu. Okey, siapa yang berulang-alik Aziziyah ke ataupun berulang-alik ke Mekah tu kena tahu. Kena tahu tempoh dia berada di Mina tu. Okey, dan seterusnya melontar ke 3 jamrah pada hari. Tadi apa? Malam. Yang ini hari. Okey. Walaupun hari 11, 12, 13 Ustaz, minta maaf. Tapi dia bermula melontar daripada waktu lepas subuh Ustaz. Tak boleh lepas maghrib 11 dah boleh melontar, tak boleh. Tak boleh. Pada 11 hari bulan mesti melontar selepas subuh. Tapi sebagaimana dinyatakan tadi, jadualnya ikut tabung haji susun. Okey, tak bolehlah kita ini dah subuh jom kita melontar. Tak boleh. Takut nanti keselamatan macam tadi kita sebutlah. Keselamatan jemaah Malaysia tidak
ambil kira lah. Kena ambil kira. Okey. Sebab nanti menyusahkan banyak pihak. Tabung hajinya susah, keluarga kita susah di Malaysia. Okey, kalau berlaku sesuatu, macam mana ayah aku, macam mana, kan semua cerita kan. Tapi kalau kita ikut tabung haji punya jadual, semua jemaah haji berada di sini, apa yang berlaku di sana, tak ada apa-apa lah berlaku. Sebab jemaah kita di sini contohnya kan. Jadi 11 selepas subuh, tapi tempoh berhujungnya atau penghabis sama Ustaz. Semua terbenam matahari 13 Zulhijjah. Baik. Kubro tadi pun lepas sebelum 13, sebelum 13 pun sebelum 13. Okey. Ada dia punya waktu tu yang kena faham betul. Yang Ustaz tanya tadi kan macam mana nak faham tu, waktu setiap rukun haji dan wajib itu mesti diketahui. Baik. Ya Ustaz, biasanya apa menjadi kekeliruan antara wajib haji dengan rukun haji? Sebab kadang kita tengok, dia ni pergi tawaf dulu, aku tak tahu. Jadi kita, asal tak tahu tu yang ditanya. Ustaz, asal saya tak pergi tawaf lagi Ustaz? Tu dia tanya sekat 10 kali. Sebab dia risau, sebab orang lain pergi tawaf, dia tak tawaf lagi. Betul. Contoh. Saya suka soalan tu juga. Sebenarnya, kalau urutan yang kita buat dalam kursus-kursus tu, ialah niat sebelum pergi ke Arafah, wukuf, lepas wukuf kita akan pergi Muzdalifah dan jemaah muassasah ni akan terus pergi ke Mina. Okey, di Mina nanti ada 3 ibadah. Iaitu mabit, melontar kubra dan melontar ketiga-tiga dan juga satu lagi apa Ustaz? Agak-agak gunting. Tahlul awal. Gunting. Bila gunting tu dapat dah tahlul awal. Jadi boleh dah bebas daripada larangan ihram kecuali yang 3. Lepas tu dah habis semua di Mina baru pergi ke Mekah. Kenapa ada jemaah yang pergi ke Mekah lepas Muzdalifah terus pergi ke Mekah? Itu mungkin pengurusan membenarkan. Tak nak sesak kat sana. Tak nak sesak sana, tak nak sini kan. Jadi kita aturkan di sini pula. Itu pun kadang-kadang berdasarkan pada pakej-pakej tertentu lah. Boleh pergi ke Mekah dulu. Sebab apa boleh pergi ke Mekah dulu? Tadi kan rukun haji ada tertib pada kebanyakan rukun tadi. Kan? Maknanya bagi jemaah yang kita cerita awal-awal tadi, muassasah tadi, dia akan tawaf di hujung. Baik. Di hujung selepas Mina. Tapi jemaah yang ini akan tawaf selepas Muzdalifah. Jadi lepas Muzdalifah, dia akan pergi ke Mekah, dia akan tawaf haji, gunting. Tawaf haji, sa'i, kemudian gunting. Dapat tahlul awal di Mekah. Lepas tu, dia akan pergi ke Mina untuk melontar kubra, untuk mabit di Mina dan melontar ketiga-tiga jamrah tadi. Dapat tahlul Sani selepas melontar kubra tadi. Selesai. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah tadi ayat yang 29 tadi tu. Bila bab selesai tu rasa macam kan. Jadi nak fahamkan ni kan. InsyaAllah. Jadi mungkin apa pesanan Ustaz lah barangkali adakah perlu saya buat begini Ustaz? Saya ada satu buku kecil barangkali ada catat. Yang ini perlu tarikhnya ini, waktunya ini. Saya untuk tahu bahawasanya ini adalah waktu-waktunya. Alhamdulillah Ustaz. Jemaah yang saya bersama dengan saya bagi jadual Ustaz. Saya bagi jadual tu untuk memudahkan mereka. Baik. Satu lagi pesanan saya ialah bawa checklist. Checklist kena buat. Aturan dia. Bermula kadang 12 tadi kan? Ini semuanya ada 16. Dah niat tik. Dah tawaf tik. Dah tu tik. Jadi sebab urutan tu kadang berulang-ulang. Jadi walaupun kat situ kita buat kubra dulu, tapi kita mabit dulu. Tiklah mabit dulu. Dah buat dah. Mabit dah buat. Lepas tu baru melontar kubra. Okey. Jadi untuk kesimpulannya lah Ustaz, saya suka sangat mengingatkan semula fahami betul-betul ilmu manasik haji ni. Fahamilah betul-betul. Fahami tu maknanya hayati Ustaz. Catat. Hafal. Tahu macam saya cakap tadi, bercakap depan cermin. Bercakap dengan cermin tu, tanya diri sendiri. Jawab. Bila tak dapat, stuck. Tasdid. Ini saya tak faham ni. Tanya Ustaz. Contohnya kan. Hafal. Rukun haji, wajib haji kena hafal Ustaz. Okay. Ulang hingga faham. Okay. Tak faham, tanya kami. InsyaAllah. Okay, Ustaz. Jadi jangan malu bertanya. Jangan buat-buat faham Ustaz. Jangan buat-buat pandai. Okey. Dan rukun haji dilaksanakan tidak berasingan. Wajib haji, rukun haji dia serentak. Dia akan berlaku. Bukannya rukun haji habiskan dulu baru wajib haji. Tak.
Dia berlaku serentak. Dan bersedialah dengan peraturan dan arahan Kerajaan Saudi dan juga tabung haji, dan juga tidak bergantung macam seperti tidak bergantung pada 100% kepada kawan ataupun suami, anak, mesti fahami betul-betul, dan kalau berlaku perselisihan jangan jidal. Jangan jidal, jangan gaduh, Jangan bengkeng. Jadi kalau tak ada pertemuan dia, jom kita jumpa ustaz kat sana Pehtas. Tanya, ustaz, kami tak faham ni ustaz. Tadi kami macam ada tak kena macam mana. Tanya supaya semuanya baik ustaz. Ya, yang paling penting sekali adalah kita nak menyempurnakan ibadah haji tu dengan sesempurna mungkin. Kalau katalah kena dam dan sebagainya, redalah kalau kata kan ustaz. Selalu berdoa lah ustaz, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', mungkin wa min da'awati la yustajabu laha. Mungkin doa kat situ boleh ustaz kan. Kemudian Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Kama nawartal dha bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu di antara doa-doa yang boleh kita buat. Dan jangan lupa rasa doa haji. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Saya doakan semua. Amin. Kami dapat haji yang mabrur, buat yang terbaik insya-Allah. Amin, masya-Allah. Rasa lapang, rasa Allahu akbar. Kita risau ustaz, kita nak sempurnakan yang sebaik mungkin kan. Bila tu Allah kita, tapi tak apa, ada masa lagi untuk kita terus insya-Allah buat rujukan, tanya soalan insya-Allah. Sebab tabung haji saya tengok selalu juga rajin buat live. Tuan-tuan rujuk kepada platform media sosial tabung haji dan website tabung haji. Sebab apa? Jangan duk tengok tempat-tempat yang yang ini ustaz dia kata viral TikTok. Tak semestinya begitu ya. Viral tak sebenarnya betul. Tuan-tuan rujuk tabung haji. Tabung haji Pekta yang ada lesen, yang ada kita panggil tauliahnya. Insya-Allah, alhamdulillah. Jadi kita ada kursus-kursus intensif lagi, tolong sertai, tolong tengok, ada saja saya tengok ada saja di mana-mana, dan insya-Allah jangan lepaskan kursus perdana tabung haji insya-Allah. Dan semestinya setiap hari Rabu 7 pagi kita akan bersiaran seperti biasa untuk bantu tuan-tuan, dan insya-Allah ke depan hari cadangannya kita nak buat praktikal, tengok ada kesesuaian ke tidak ya, insya-Allah. Jadi tabung haji menyeru semua pendeposit menuju istitaah, di mana menyimpan sedikit demi sedikit. Ya, kita mungkin nak pergi tahun depan, 2 tahun lagi, menyimpan sekarang. Sebab apa? Itu sebagai persiapan kita bagi merealisasikan impian haji anda, kerana haji bermula dengan tabungan. Maka marilah kita sama-sama menuju istitaah insya-Allah. Semoga hadir jemaah haji sebagai duyufur rahman dan kembali dengan kemakburan. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak atas waktu yang Ustaz berikan. Moga Allah berkati segala usaha yang Ustaz berikan ni. Dan kita akan teruskan dengan Ustaz Fakro. Jangan balik dulu, kita nak berehat, kita ada benda nak dikopi-kopikan. Ustaz Fakro teruskan bertugas, berjuang untuk tabung haji insya-Allah. Ada sekian rumah, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.